Ya udah. Ya udah. Hari ni kita nak hantar Quran. Ya udah. Perlu pesan Quran? Oh, sebelah sana. Terima kasih ya. Macam blur sikit hari ni. Tak maaf video kali ni macam blur-blur saya. Sebab kamera tu dia bersetting lain. Hari ni saya teman adik saya hantar pelupusan Al-Quran. Macam perang. Macam-macam punya dekat sini. Tengok. Ni orang kuat lama ni, orang kuat Barisan Nasional. Tu. Alah, mak. Okey, besar. Buat apa ni? Hantar minyak lah. Minyak. Minyak terpakai. Boleh lah sekilo RM3. Banyak orang beli tu. Banyak Ini apa ni? Quran sini lah. Kau pergi situ buat apa? Itu mesti buruk. Quran sana. Siap. Alhamdulillah. Dah 80 ah? Belum. 72. Alamak, steady. Aku ingat kau hantar besi buruk. Aku tengok dia 10. Jom infak Quran JQ. Dia bagi baru ni. Lagi kan? Quran baru. Oh, dia bagi Quran baru eh? Dia bagi Quran baru. Oh, cuma kan? Ini rajin baca Quran lah. Ini jangan. Ini tengok boleh. Ini yang menyalahi akal. Yang menyalahi akal. Contohnya cetakan tak betul. Ni dia bagi tengok pameran ni. Pameran. Cetakan tak betul lah ni. Akal itu PQ. Cetakan Al-Quran. Saya biasa hantar dekat Masjid Al-Azim kan, yang pintu kan. Sama juga. Akan hantar ke Relau Jasim. Oh, Relau ni Jasim lah. Dekat Masjid Gafar. Yang Gafar. Ambil untuk ke? Quran kan? Jangan pegang. Belum ambil untuk ni, jangan pegang. Kau dah dua eh? Jangan main pegang ya. Kau dah ambil untuk Saya belum? kekuatan. Pegang itu boleh. Quran kan dia masuk dalam plastik. Dah. Tahulah aku baca nanti kita edit. Ada tu ada. 1, 2, 3. Nak buat satu lagi. Nanti saya punya ustazah akan cakap JQ, cik cakap bagus. Okey. JQ bagus. Dapat ni free gift Dia tak ada lah. Bapak aku kita bagi lagi Quran. Okey. Baca tak? JQ. Bagus. Ni apa benda? Kesalahan. Saya tak penerbitan. Apa gambar Naomi ada kat sini pula? JQ ni buat jabat JQ. JQ ni jom kita ni bahagian Oh, okey. yang perasaan dan kawalan. Ni apa maksud dia? Ni apa untuk Atta Lucha? Ini ya betul. Akan kita ada PDN kita ada 6 akar sekarang ni. Akar yang 4 kita betul jaga sekarang ni. Filem, lapisan filem. Filem yang tak ada lapisan. AAP pengawal keselamatan. Lepas tu AMCP bahan-bahan lucah yang perintah halangan. Yang ni yang APT kan banyak fokus lah sebab itu kita dah pernah buat semula. Tahun lepas kita pernah dapat rampasan sebanyak 96,000 dan pernah bawa kes mahkamah dah. Antara dia yang kalau cik pernah tengok viral dekat Melaka, Mutiara Jati Melaka, kita pernah rampas sebab diorang frame tu salah. Lepas tu ni kita punya yang bahan-bahan yang kita pernah rampas ni. Yang ni maksud sekarang ni yang trending bulan lepas.
yang ni. Kafe ni ada ayat Quran. So kita dah buat rampasan lah tu. So yang ni yang selain kadang-kadang yang ada dekat masjid. Dan ni yang kita jumpa dekat kawasan pelupusan sampah dekat Negeri Sembilan dan lalu ada awam lah. Yang ni yang biasanya ramai orang tak tahu. Yang ni biasanya Yasin tapi dia ada kesalahan. Satu Bismillahirrahmanirrahim dia salah, satu lagi dia ayat dia putus. So yang ni biasanya kita akan showkan dekat orang untuk tengok betul-betul lah sebab dia nampak cantik, unik tapi kalau perhati betul sebenarnya dia ada kesalahan ayat. Ni biasa orang Pakistan suka jual. Biasanya Pakistan. Sebab dah pernah datang kat tempat saya. Ya, so kita orang tapi Pakistan yang kalau yang berjalan tepi jalan kita orang tak boleh tindakan. Kalau yang Pakistan yang macam buka kedai kita boleh ambil tindakan. I see. So ada orang tahu benda ni salah tapi dia pasti jual. So kita tahun lepas pun tu yang kita dapat dalam pasal kasih kerang ibu tu. Alhamdulillah. Orang kuat surau ni. Tak ada, tak kuat dah. Kurang. Boleh dah promote dekat siapa-siapa. Yang ni slipper, dah ada ayat Ya Hayu Ya Qayyum. Kita tak pasal lah. Sebab yang ni Dia sebenarnya buat ni tak ada tujuan nak minum, mungkin salah cetak ke apa? dia kira macam untuk menjaga kesucian ayat Al-Quran. Tak, yang macam contohlah orang yang buat ni, apa tujuan dia? Dia tersalah. Yang ni bukan, biasanya memang dia sengaja. Sebab yang ni dia buat daripada China. So daripada China, dia masuk ke Malaysia. So bila kita pergi kedai, kita jumpa, kita rampas terus lah. Mana yang orang China dia tak tahu benda tu. Dia tak maksud dia yang dia beli je, tak tahu. Dia daripada China, dia pegang slipper ni, dia dicetak di China. So dihantar ke Malaysia. So yang kat Malaysia tak tahu apa, dia yang beli je. Ini kan tu lah. Dia macam isu yang stocking kalimat Allah. Dia tak tahu. So tapi dia beli je daripada China sebab China murah. Pasal boleh tahu ni. Bagus. Ini apa kesalahan ni? Yang ni Quran kecil. Quran kecil yang memang ada pelakon daripada KDN. Sebab dia halus sangat dan dia tak pernah hantar ke KDN. Ya, dulu masa zaman arwah saya beli tu, dia beli ni tangkal lah dulu. Ya betul. Ni kita pernah ada. Kurafat dah benda ni. Kurafat dah benda. Dia bukan kurafat. Untuk tangkal dia. Kalau macam Ustazah, kalau yang macam apa tali pinggang apa semua tu kurafat tak? Itu pakaian. Pakaian lah. Bukan yang ada ayat Quran tu. Yang tali pinggang ada tu. Syirik lah, kurafat kan. Contoh jadi jaga rumah dulu. Biasa yang macam yang ni tak ada pakuan je. Tapi yang syirik tu yang tali pinggang. Kita ada tapi tak bawa hari ni. Itu tujuan dia apa? Untuk jaga diri dia kan. Lagi satu takut kalau ayat Quran tu dia bawa dalam toilet. So masuk toilet kan mesti tak buka kan. So tu je lah kita risau. Yang ni? Yang ni dia ada kalimah Allah. Sekeliling dia tu ada ayat Quran. Ada potongan ayat Quran. Tak pasal. So kita cakap kalau orang tak boleh sebab takut kalau dia punya loket ni takut dia orang bawa masuk ke toilet. Kalimah Allah pun kita nak jaga dan ayat Quran pun kita nak jaga. Macam punya. Banyak. Kalau ikutkan kita boleh buat pameran banyak lagi tapi disebabkan tak sempat dah macam banyak sangat terlalu banyak kita buat separuh-separuh je. Ini cantik. Kalau tengok boleh lah nanti cik tengok dekat Facebook kita. Ada Facebook, IG, TikTok. So boleh follow lah. Ni link tree kita, boleh follow semua. Nama dia bahagian penguatkuasaan dan kawalan Negeri Melaka, KDN Negeri Melaka. Kalau nak type fikir KDN Melaka je. So nanti kat kalau nak buat aduan pun kat sini ke lah? Aduan pun boleh. Kalau aduan Facebook kita boleh chat dekat Facebook, dekat IG, dekat TikTok. InsyaAllah kita punya perseincang untuk media tu dia akan balas lah. Kalau tak ada balas juga, cik boleh tengok dekat Facebook tu ada nombor phone. So nanti buka Facebook tu ada nombor phone. Boleh buka WhatsApp, dia boleh call ataupun email. Sebab kita WhatsApp dia tak ada lagi sekarang. Yang ni apa kesalahan ni? Yang ni, saya minta saya explain. Yang ni kesalahan tulisan. Ni macam orang buat dalam bentuk orang. Tak boleh ayat Quran dengan benda yang hidup. Dan ayat dia juga salah. Kaedah penulisan dia tak betul. Cik boleh baca? Tak boleh? Jadi maksudnya kaedah dia tak betul kan? Ni macam Asmaul Husna kan? Ini Asmaul Husna dan inilah kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dia dalam bentuk manusia kan? Yalah, dia macam orang tengah tahiyat. Dia ayat Al-Quran tidak boleh tulis dalam bentuk benda-benda hidup. Contohnya pokok ke haiwan. Dia banyak macam negara-negara Pakistan, India semua. Ya. Tapi kalau ikutkan di atas bulu pun tak boleh. Tapi yang ni boleh sebab dia dah buang bulu tu. Tapi kalau dia betul-betul tulis atas bulu ni tak boleh. Yang ni tak boleh ni berdasarkan hadis ke apa ke semua ni? Akta. Akta lah. Masuk kalau dari Islam sebenarnya boleh ke? Akta. Akta lah. Dari Islam ke ada macam contohlah. Dia macam mengelirukan pembaca. Jadi mungkin lah. salah baca tu. Mungkin sebab dia nak ambil macam mungkin dia nak ambil kan dulu kan orang tulis atas apa tak atas kambing di badan. Kan mungkin dia nak vibe macam tu tapi salah kot. Tapi ini zaman Nabi tak ada tulisan bentuk-bentuk macam ni kan. Ya. Ini macam susah nak baca kan. Betul. Mengelirukan. Kadang kita tahu titik dia kat mana. Betul. Saya sokong sekeliru. Ya. Boleh menyebabkan pembaca menjadi keliru. Sebenarnya banyak tahu kalau kita pergi orang kampung banyak macam ni.
Macam ni pun sama kan? Lagi teruk. Kerok bismillah macam tu ke? Tak boleh baca langsung. Kita boleh baca lah. Tapi kalau yang macam betul-betul, dia tak ada nampak betul-betul lah. Dia memang dah salah dia punya ayat dia. Kalau di ikut Islam tu macam kesalahan yang besar. Dari segi bacaan tu. Kesalahan bacaan. Style juga je ni. Sebab kita bagi hafiz dan hafizah tu dia tak salah. Tapi kalau yang kanak-kanak baru nak belajar. Betul lah, betul. Macam kita hafal tak kisah, kita dah tahu kan ayat tu macam mana. Orang nak belajar. Kita baca lagi. Sebenarnya kempen ni sempena WRUR Sempena bukan? Kita baru join ni. So kita saya WRUR pun saya dah suka sangat. Sebab kita lanjut berkolaborasi dengan PTHM untuk datang sini dan bagi pengetahuan. PTHM apa? PTHM yang ni. PTHM tu apa? Perbadanan Teknologi Hijau. So dia orang banyak kepada kita semula. So kita join untuk kita semula tu. So dia kata pun ada WR Wakil rakyat untuk rakyat. Wakil rakyat untuk rakyat. Bagus juga. So kita orang pun join je lah, masuk je lah. Bagus lah. So ni YB lah yang ada jumpa kami sekali. Ini contoh hampa. Betul lah. Dia pakai relau lah. Mesin relau dia Jaim ada. Tapi kita orang tak bawa hari ni. Kalau pakai relau dia punya tak nampak kan. Dia tak